daripada ayat pertama surah Takatsur, yang di mana Allah Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Yang ini maksud dia apa? Maksudnya kamu telah dilalaikan dengan sikap berlumba-lumba untuk mendapatkan lebih banyak. First kali yang kita kena tahu takatsur ni apa? Takatsur ni adalah sikap berlumba-lumba untuk mendapatkan lebih. Ini lebih daripada apa? Tak kisahlah lebih daripada harta ke, lebih daripada pangkat ke, lebih daripada pujian ke, ataupun lebih daripada pengaruh. Tapi zaman sekarang ni, benda ni boleh berlaku disebabkan kita dihantui oleh media sosial. Kita berlumba siapa yang paling cantik, kita post diri kita ni cantik, kita popular. Dalam masa yang sama, kita berlumba untuk siapa yang paling banyak like dan follower. Tapi yang lebih merisau kat sini, ayat ini juga boleh terkena kepada kita sebagai pelajar tahfiz. Tapi zaman sekarang ni, pelajar tahfiz dilalaikan dengan sikap berlumba untuk siapa yang cepat habis, siapa yang cepat khatam. Bukan tak boleh nak cepat khatam, bukan tak boleh nak habiskan cepat. Tapi first kita kena ingat, kita buat kerana siapa? Kita buat kerana ustaz ke? Kita buat kerana asatizah ke? Kita buat kerana ibu bapa ke? Boleh nak niatkan untuk dorang semua. Cuma first kali yang kita kena ingat, kita kena niatkan untuk kejar ridha Allah ataupun kejar niat kerana Allah. Kenapa kita perlu rasa bangga dengan diri kita? Sebab asatizah puji kita, orang lain puji kita. Jadi jangan ada sikap sombong dengan Allah. Yang bagi kita lancar siapa? Yang bagi kita hafal-hafal banyak-banyak ni siapa? Jangan pernah ada sifat sombong dengan Allah. Kenapa kita perlu sombong dengan Allah? Tak ucapkan Alhamdulillah. Ini masa kita nak tengah lancarkan, kita mohon kepada Allah, tolong lancarkan. Lepas syafawi, hilang. Allah pun tak ada. Betul? Tak fikir pun Allah. Ini sifat yang perlu kita jauhi. Allah berkata, kamu telah dilalaikan. Maksudnya apa? Maksudnya kita terus sibuk sampai tak sempat nak fikir akhirat. Jangan jadi Al-Quran itu cuma hafalan di lidah tapi tak menyentuh hati, tak bertadabbur, tak bertadzakur. Jadi kita ni kalau baca Quran kenalah faham apa yang Allah cakap, apa yang Allah sampaikan kat Nabi, Rasul kita. Jangan sekadar kita hafal tu untuk kita khatam sudah. Lepas tu mulai hari ni kita muhasabah, belajar kerana siapa, hafal kerana siapa, sama ada kita nak kejar pujian orang lain ataupun kita nak kejar redha Allah. Kesimpulan atau penutup ke sini, alhaakumut takatsur, satu ayat tapi sangat dalam maknanya. Jom kita semak balik niat kita. Belajar Quran ni bukan untuk sekadar kita cepat habis, tapi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.